Kami adalah pengacara SKSM TV, your informative channel. Pada minggu yang lepas, sekolah kami mengadakan perkemahan unit beruniform untuk tahun 2025. Jom kita saksikan. Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar. Kita kerana bersolat berjemaah dengan rakan-rakan saya dan juga Pujamu begitu indah. Shazzy, apakah perasaan kamu semasa bermain kotak Pandora? Perasaan saya sangat seronok dengan percarian kotak Pandora ini. Ia sangat seronok dan mencabar. Every time I close my eyes, all I can think of is you and me. Oh baby, can't you see that everything you do, everything that you do, makes me wanna go ooh 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 ooh. Everything you say, everything that you say, makes me wanna go ooh 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 ooh. Setelah pelajari semasa menjalani sesi pertolongan cemas, semasa sesi pertolongan cemas, saya telah pelajari cara-cara membuat CPR dan cara-cara untuk tolong masa semasa tercekik. Close my eyes, all I can think of is you and me. Oh baby, can't you see that everything you do? Dia, apakah persembahan yang paling menyenangkan semasa malam kebudayaan? Pada pendapat saya, persembahan yang paling menarik pada malam kebudayaan adalah kumpulan Shish. Sebab mereka memberi kerjasama dan pada mereka lembut. Semasa menjalani perkemahan, aktiviti yang menyeronokkan adalah pertandingan cari kotak Pandora, pertandingan membuat persembahan dan bermain serikani berani. Bagi saya, aktiviti yang paling menyeronokkan adalah serikani berani. Livia, apakah perasaan kamu semasa bermain serikani berani? Saya berasa takut. Tapi saya berasa seronok juga semasa main sebab suasana di sana gelap dan macam ada sesuatu di sana. Apakah faedah yang kamu dapati semasa membuat tortilla wrap? Faedah yang saya dapati adalah dapat membuat resepi baharu semasa membuat tortilla wrap. Everything that you say makes me wanna go ooh 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 ooh. They're trying to build a fence. Pak Hana, apakah faedah kamu semasa menjalankan perkemahan ini? Terdapat banyak faedah apabila kita menjalankan perkemahan. Contohnya, kita dapat berkari dan bekerjasama. But every time I close my eyes, all I can think of is you and me. Oh baby, can't you see? Sakina, perkemahan tahun manakah yang paling menyeronokkan? Perkemahan yang paling menyeronokkan adalah tahun 2005 kerana saya mendapat pula yang sangat mantap. Say everything that you say makes me wanna go ooh 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 ooh. Ini before serikani berani. Before serikani berani. Ini before serikani berani. Hello, adventurer. Good luck. Jangan jerit tau. Hai. Tak mau. Pergi seorang-seorang. This is me, the serikani berani. After berani